Okey guys, ramai yang tanya Kak Boba, kalau motor ada box macam mana nak naik? Sama je guys. Nanti Kak Boba tunjukkan macam mana kaedah nak naik motor yang ada box. Okey, ini kita ada motor Morini Escape 1200. Hari tu ramai yang tanya, Kak, mana motor Morini Escape 1200 yang dah ada box? Ni dia. Dan macam mana kaedah dia kalau kita sebagai pillion nak naik? Jom Kak Boba tunjukkan. First, macam biasa, foot pack kenalah buka kiri dan kanan. Sebelum ni Kak Boba pernah tunjukkan, kenalah tepuk, bagi tahu dulu dekat rider. Rider dah sedia, rider kata okey dan kita pun naik. Kiri di sini dan melangkah. Pastikan mata anda melihat ke bawah untuk memastikan box tu tak langgarlah kaki anda. Dan duduk macam biasa. Sekiranya anda ingin bangun, anda tepuk rider dulu. Rider bersedia, pastikan kaki rider berada di tanah dengan sempurna. Dan bangun, tangan belah kanan ni pastikan pegang box belakang lah untuk support diri anda. Dan pandang ke bawah dan melangkah. Kaedah 2, macam sebelum ni Kak Boba tunjukkan, kaedah dia adalah rider berada di bawah dan kita sebagai pillion akan mengunjung ke belakang. Jadi Kak Boba akan tunjukkan kaedah yang sama. First, macam biasa, pegang rider anda dan pastikan tangan anda di handle brake sini. Tekan handle brake anda. Pergi ke foot pack rider. Okey, bila anda di sini dan anda ke belakang. Ini pun pergi ke foot pack pillion lah. Alright. So anda dah selesa kat belakang, rider pun boleh naik. Cara yang ketiga sebenarnya sama je, sama anda datang daripada belah kiri ataupun belah kanan. Sekiranya belah kiri anda ada halangan, pergilah ke belah kanan. Tapi pakai kaedah yang pertama. Nak turun pun sama juga. Katalah rider nak turun sekarang. Okey, rider boleh turun. Jangan risau, motor ni okey. Dia ada tongkat. Anda tak akan tumbang. Okey. Lepas tu, anda pun pegang handle kat tepi ni. Pergi ke hadapan. Pegang rider anda. Pegang handle kat depan ni. Tekan brake. Dan langkah. Okey. Itulah kaedahnya. Selamat mencuba. Oh, sebelum tu ada juga yang tanya Kak Boba. Kak Boba, macam mana pinggang tu nipis sangat? Ada kat beg kuning kat bawah. Kak Boba dah hilang 5 kg.